Okey, malam ni kita nak berbincang tentang mufrad, kata-kata yang untuk perkataan yang satu atau singular kepada jamak muannas salim. Okey, so kita nak cakap pasal kata-kata mufrad yang boleh dijamakkan menggunakan jamak muannas salim. Okey, so dikata li mufradi jam'il muannathis salim thalathatu anwa', ada 3 jenis. Satu, muannath lafzi wa ma'nawi. Okey, ada perkataan yang dia muannath, dia feminin, dia betina, dia perempuan dari segi lafaz dan makna. Okey, so nak tahu ni dia adalah hujung dia ada al-alamati ta'nits, dia berhujung dengan alamati ta'nits, seperti sayyidah, so sayyidah ni muannath yang lafzi dari segi lafaz dan juga dari segi makna. Sayyidah, sayyidah ni maknanya puan puan ataupun yalah seorang tuan yang perempuan. Sayyidah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, so satu gelaran untuk menunjukkan kita hormat pada orang tu, kita sebut Sayyidah, ataupun dipendekkan jadi Siti, Siti, situ Siti Khadijah, Siti Aisyah. Sebenarnya nama dia tak ada Khadijah, tak ada Siti pun, sepatutnya nama dia Khadijah. Kalau kita nak bagi anak nama Khadijah ke Aisyah ke Hafsah ke Saudah ke, dia tak perlu bubuh Siti tu, sebab Siti tu sekadar Sayyidah, dia gelaran dia tuan, puan, so dia tak perlu sebenarnya. Kalau nak bagi nama anak, buang Siti tu patutnya, okey. So muannath lafzi wa ma'nawi, muannath besuk seterusnya adalah muannath ma'nawi, wa huwa al-muannath alladhi khala min alamati at-ta'nits. So dia adalah muannath, kata-kata perempuan feminin yang tidak ada tanda keperempuanan, tak ada tanda feminin. Contohnya Hind, nama perempuan Hind, atau orang Melayu kata Hindun, patutnya Hind, so Hind jamak dia Hindat, Maryam Maryamat. So Maryam dia muannath ma'nawi sebab dari segi lafaz dia, dari segi perkataan, daripada struktur perkataan ni tak ada huruf atau tak ada tanda-tanda menunjukkan dia feminin, tapi kita tahu dari segi makna dia seorang nama perempuan lah, Maryam dan juga Hind, sebab tak ada lelaki nama Hind, tak ada perempuan, tak lagi yang sepatutnya nama Maryam. Seterusnya muannath lafzi, so dia adalah kata-kata perkataan perempuan atau feminin betina yang ada tanda ta'nits, tanda keperempuanan dia, kebetinaan dia, feminin dia, dalam keadaan dia sebenarnya muzakkar. Dia sebenarnya nama tu nama yang